Hai kita semua, kali ni saya share resepi kek lapis yang diberi nama Permata Ruby. Kek ni, dia tak menggunakan cheese tau. Setiap layer kek lapis ni kan berat dia dalam 210 gram. Kek ni ada 11 lapisan tau. Perisa red velvet ada 3 lapisan. Perisa vanila yang putih tu ada 5 lapisan. Perisa matcha, perisa butterscotch dan perisa kopi satu setiap lapisan. Lapisan pertama, perisa kopi. Kedua, vanila. Ketiga, butterscotch. Keempat, vanila. Keenam, red velvet. Ketujuh, vanila. Kelapan, matcha dan seterusnya sampai ke semua adunan tu habis. Setiap lapisan vanila tu kan saya tabur dengan coklat coin berperisa ruby, rasa masam manis. Coklat coin perisa ruby ni kan saya beli online ataupun korang boleh beli dekat kedai-kedai bakery. 500 gram butter, saya guna salted, 30 gram ovalet, 100 gram gula kasta. Pukul ketiga bahan ni sampai kembang. Kalau dah kembang, baru masukkan 10 biji telur grade A. Telur tu saya kocak-kocak dulu macam buat telur dadar supaya senang sebati dengan adunan butter. Telur ni masukkan sikit demi sedikit supaya senang sebati. Pastikan telur tu kan betul-betul sebati dengan butter, baru masukkan telur seterusnya. 100 gram susu pekat, 100 gram serikaya, 200 gram raspberry delima jam. Pukul lagi bagi sebati ke semua bahan-bahan ni. Bahan-bahan tu dah sebati, baru masukkan bahan-bahan kering seperti 200 gram creamer, 100 gram horlick. Gaul lagi bagi ke semua bahan-bahan ni betul-betul sebati. Kalau dah sebati kan, korang bolehlah masukkan 400 gram tepung pau. Kalau korang tak ada tepung pau, boleh juga guna tepung gandum ataupun tepung Hong Kong. Pukul bahan-bahan ni sampai betul-betul sebati. Kalau dah betul-betul sebati kan, baru korang boleh masukkan dairy whipping cream. Dairy whipping cream ni saya guna dalam 150 gram. Pukul lagi, bagi ke semua adunan ni sebati, kemudian bahagi kepada 5 bahagian. Bahagian yang paling banyak, 1050 gram ni, nanti kita letak warna putih sahaja. Dan bahagian yang 630 gram ni, nanti kita letak red velvet emalco. Bahagian yang sikit ni berat 210 gram setiap satu bahagian. Nanti kita letak matcha, kopi dan butterscotch. Bahagian yang 630 gram tu, kita campur dengan 1 sudu besar Red Velvet Emalco. Kalau dah sebati macam ni kan, korang ketepikan dulu. Bahagian yang 1050 gram tu, korang campur dengan 3 sudu besar warna putih. Kalau dah sebati macam ni kan, korang ketepikan dulu. Bahagian yang ni, 1 sudu besar kopi Emalco. Kalau dah sebati kan, korang ketepikan dulu tau. Bahagian yang ni pula letak 1 sudu teh, Emalco butterscotch dan sedikit warna kuning telur. Gaul bagi sebati, kalau dah sebati kan, korang ketepikan dulu. Bahagian yang ni pula letak 1 sudu besar, serbuk matcha dan sedikit warna hijau pekat. Kek lapis ni saya menggunakan loyang 8x8x4. Keliling loyang tu saya tak sapu dengan apa-apa margarin maupun butter. Bawah loyang tu saja saya sapukan margarin untuk letakkan kertas minyak. Panaskan oven selama 10 minit, suhu 150 darjah Celsius. Lapisan pertama kan, korang bakar guna api atas dan bawah. Bakar selama 8 minit, suhu 150 darjah Celsius. Letak loyang di rak paling bawah ataupun ikut dengan oven korang masing-masing tau. Korang kena pandai adjustkan suhu oven korang masing-masing ya.
Kemudian korang bolehlah taburkan red velvet crumb. Ini pilihan tau. Kalau korang nak letak boleh, tak nak letak pun tak apa. Lapisan kedua dan sampai lapisan terakhir korang bakar guna api atas sahaja. Bakar selama 8 minit suhu 150 darjah Celsius, letak loyang di rak paling bawah sekali ataupun bergantung dengan suhu oven korang masing-masing. Setiap lapisan yang warna putih ni, perisa vanila ni, korang mesti letakkan coklat coin perisa ruby yang rasa masam-masam manis ni tau. Wajib letak supaya nanti kek kita sedap. Kalau gigit kan adalah terasa masam-masam manis coklat tu. Yang ni kan lapisan terakhir. Jangan lupa tau korang hiaskan dengan biskut red velvet crumb dan coklat coin perisa ruby. Biskut coin perisa ruby ni dia rasa masam-masam manis macam tu. Lapisan terakhir ni masak kan, korang keluar je daripada oven, terus sisip keliling loyang tapi jangan sisip sampai bawah. Korang sisip separuh loyang dulu, lepas tu rehatkan kek ni selama 25 minit. Kek ni saya dah rehatkan selama 25 minit, lepas tu saya sisip lagi sampai bawah loyang dan terus keluarkan kek daripada loyang. Lepas tu, biarkan kek tu betul-betul sejuk, baru korang boleh balut kemas-kemaskan. Simpan dalam peti ais selama 1 malam. Kek yang ada coklat ke, biskut ke, korang kena keraskan kek tu dulu baru boleh potong. Kek ni saya dah simpan dalam peti ais selama 1 malam. Keluar je daripada peti ais, saya terus potong. Pisau tu saya panaskan dulu untuk mendapatkan potongan kek yang kemas.